Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, lama sangat tak buat video. Ambil feel balik nak buat video. Okey, kali ni try mic baru yang boleh attach dengan Insta360. Sebelum ni tak pernah try attach mic dengan Insta. Jadi ini kita saja try tengok macam mana. Bila laju angin kuat clear tak clear, sebab bila slow pun tak berapa clear sangat. Ni laju ni dengar ke tak dengar dah tu? Maksudnya dengar tak dengar. Saya cuba bercakap lah. Hari ni tak ada ride mana, tak ada ronda-ronda. Motor lama sangat dah tak jalan ni. Nak bagi panas enjin sikit, bagi segala minyak-minyak berjalan. Braking dia, tayar semua rantai, lagi bergerak lah. Panas enjin dia, rumah pun tak ngam. Dia better kita panaskan enjin dengan bergerak. Itu lagi bagus lah. Harap-harap sound clear lah. Sebab tak pernah lagi recording waktu motor bergerak. Sebab masa recording dalam rumah pun suara macam dia tak clear lah. Tapi tu cakap lah. Ini kita tengok macam mana. Okey, sambil-sambil kita test mic ni, kita tembak-tembak sikit lah. Kita cerita-cerita pasal motor Tawa 1000SX ni. Okey, saya baru saja service sekali kedua hari tu, untuk mileage dalam 5,000 lebih sikit lah macam tu. Saya baru service hari tu. Dari segi maintenance motor ni, yelah, kalau motor baru ni kelebihannya tu lah. Kalau maintenance tak perlu fikir pasal tayar, tak perlu fikir pasal apa rantai, benda yang wear and tear tu tak perlu fikir daripada awal lagi lah. Sebabnya motor dalam keadaan baru. Tapi pasti memang nak kena tukar macam tu lah. Apa minyak enjin, itu tak boleh buat pula. Oil filter, itu memang kena tukar. Dan dalam pasaran banyak pilihan lah, macam-macam pilihan lah. Boleh anda nak pilih pilihan yang macam mana kan. Ada, tapi digalakkan motor baru ambil ni lah, recommendation ikut manual lah kan. Fully static kan, itu lagi better lah kan. Lagi baik lah. Selain tu tak ada apa lah, melainkan dengan apa ni lah, maintenance membayar bulan-bulan lah. Ya, kalau motor baru dia kat situ lah. Dia sama je, beli motor second, atau yang beli motor second dengan harga cash murah, tapi maintenance dia akan ada lebih sikit. Dia plus minus macam tu lah. Dua-dua ada kebaikan, ada kekurangan. Tapi itulah yang saya nak cakap, yang saya pakai ni so far dari segi itulah maintenance dia, buat daripada mileage yang awal ni kita jaga tu je lah. Minyak enjin memang saya pakai ni lah, kita recommend je lah kita gunakan yang ni lah. Ada motor tu dia memang ada lambang Tawa kali tu, dia tak ingat pula apa kod-nya kan. Tapi yang pasti fully static lah. Tu apa, boleh apa pakai untuk 5,000 lah, 5,000 km. Saya pun tak sarankan yang terlalu
kalau korang pun jangan yang lama sangat lah kan. Dari segi tayar yang dapat ni pun alhamdulillah lah, tayar dia memang grip lah, orang bagus lah kan. Jadi saya rasa kalau nak pakai pun okey lah. Bukan yang kaki kena cecah siku tu boleh pakai. Tapi kalau anda kaki kena cecah siku tak boleh pakai lah. Problem lah sikit. Nanti kau nak pergi mana kereta ni, kau nak berhenti ke kau nak apa, kau nak pergi mana ni. Yang suka hati nak berhenti je. Jadi kalau kona-kona manja-manja yang acah-acah macam saya ni dah okey dah pakai tayar ni. Dapat Western apa lagi nak kan. Kira antara tayar yang sedap lah. Kalau nak lebih tu itu ni lah, memang orang cecah siku ni orang lah. Saya tak berapa nak cecah sangat. Itu je lah, saja dah sharing sikit lah pasal maintenance. Sebab hari kali ni video tak ada nak pergi ride mana pun. Saya jangan pusing masuk highway nanti pusing patah balik rumah je. Itu je, nak warm-up je. Okay, untuk kalau ada nak tanya low distance motor ni macam mana, okay. Kalau low distance macam sebelum ni saya dah bawa lah pergi paling jauh lah, saya pernah bawa Krabi lah. Masa perjalanan pergi tu tak berapa sangat apa ni, bawa laju, tak bawa laju pula, bukan, dia tak straight terus. Maknanya malam tu dia pernah stop dekat Kedah tu. Tapi yang paling betul apa straight daripada Krabi tu masa balik tu lah. Balik tu memang tak ada stop, memang berhenti rehat-rehat macam tu je. Daripada pukul lebih kurang pukul 10 pagi Malaysia lah kita buka sampai rumah dekat pukul 3 pagi kan, masa tu kan pukul 3 pagi. Jadi secara ni orang akan kata motor ni kita akan kata penat ni kan, tangan kan. Tapi sebenarnya motor bila ada terus ni tak perlu risau. Kalau tangan macam lenguh penat nak tukar-tukar, boleh je apa ni, tukar tangan, mana sebelah pegang sebelah tak pegang, jadi boleh rehat sekejap lah kan. Tapi masa tu perjalanan yang jarak jauh tu dia bukanlah pada sakit tangan sebenarnya, punggung kan sakit. Dia punya sakit tu tak boleh buat bincang, tak tahu apa. Memang sakit sangat lah punggung. Aduh, tak boleh belah lah kalau ingat balik. Memang kau-kau sakit punggung. Lagi-lagi bila masa yang dah masuk kawasan Malaysia lah. Masa kat dalam Thailand okey lagi. Yelah baju separuh perjalanan kan. Kena pula hujan. Marah sepeda basah tu lah. Tapi jalan jauh gila kan. Memang kering lah sepeda. Ni minyak pun tinggal 2 bar boleh lah isi minyak. Dah lama tak isi minyak ni. Minyak ni warna minyak lama ni. Hari tu balik dari Thailand gimana? Wah, dia pergi Sabak Benam itu BNO. Itu je lah. Lepas tu dah bulan puasa lah. Bulan puasa dah stop, tak ada riding. Apa ni ke? Dekat bulan puasa memang tak ada pula orang pun yang mengajak. Tak baik kita ke naik sahur ke apa pun tak ada. Tapi kalau bulan puasa kita lebih pada fokus pada ibadat lah. Itu lagi so video ni pun dah habis dah Syawal. Walaupun masih ada lagi sambutan pelajar raya itu normal lah, standard daripada dulu dia.
Malaysia sambut raya Telajak tu memang sentiasa banyak telajak dia. Itu confirm lah. Jadi dia pun masa pun 2 minggu sekali, kadang sampai 3 minggu sekali baru nak pandai enjin. Jadi saya seorang tak boleh ni kena pandai enjin ni. Kita bergerak lah. Hampir nak dekat 2 bulan lah tak bergerak motor kan. Tak boleh lah. Jadi itu je lah nak cerita. Banyak celoteh, tak ada apa nak cerita. Harap sangat lah mic ni boleh pakai lah. Kalau tak ada cari yang apa ni lah. Sebab ni aftermarketnya, bukan ori style ni. Kalau betul-betul nak ni, nak kena pergi kat kedai dia lah, DJI ke install dia kedai dia kan. Jadi itu lagi better lah barang tu. Pati lah kita beli kan. Lagi elok macam tu lah. Original tu dah memang pasti lah. Okey lah. Isi minyak lo kat area bengkel ni. Oh minggu ni RZ Fighter. RZ Fighter. Jangan tanya kenapa tak nak pakai RZ. Saya kalau antara RZ dengan 125, saya minat lagi 125. Tu antara motor memang saya minat daripada sekolah dulu lah, 125. Dan saya pun dah pakai juga dah 125. Dan dah jual. Jadi insyaAllah ada rezeki macam nak cari kat balik lah. Nak buat cun-cun balik lah, cari satu. So macam RZ ni, masa zaman nak cari RZ tu dapat motor apa, sebenarnya bajet tak berapa nak ada kan. Dapat motor Suzuki Panther kan, harga murah. Jadi saya pun tak tahulah macam mana kan. Mungkin kalau rezeki kita dah nak pakai motor tu, memang kita akan pakai lah motor tu kan. Dan itu je lah. Jadi tapi masa tu zaman tak ada buat video apa lah kan. Tak macam sekarang baru nak acah-acah buat video. Buat video ni pasal saja je, isi-isi masa lapang je. Kebia sangat pun nak buat video. Saja je. Okey, kita isi minyak dulu. Halo. Layan corner sikit. Oh, jalan besar. Tapi kita layan kak. Tayar dah agak panas. Corner sikit saja. Saya kalau selalu pandai enjin seorang-seorang, kalau motor ni, saya suka lalu SKBE ni. Yang boleh sampai ke Pulau Indah. Sebab jalan dia memang lengang. Kurang lah kereta. Kalau ada pun macam ni lah, lori-lori lah banyak. Memang mengalir pergi ke Port Klang kan. Jadi sebenarnya SKBE ni itulah tujuan utamanya saya rasa lah. Memang untuk lori-lori, banyakkannya untuk elak kurangkan jam Lembah Kelang ni lah. Orang yang duduk Lembah Kelang ni mesti tahulah SKBE ni kat mana kan. Jalan dia sebenarnya tak berapa sesuai juga nak high speed, sebab dia agak bumping sikit. Tapi kalau boleh setakat 3 tempat tu boleh manage lah kan. Walaupun jalan dia bumping kan. Try lah. Macam ni lah, santai lah. Dulu banyak saya buat video-video motor kapcai pun test semuanya banyak dekat highway SKBE dia lah. Mana yang tak tahu tu kan. Tapi orang kalau ada area Lembah Kelang ni, dia mesti tahu lah highway SKBE ni. Ada kan orang buat game kat main sini. Sebab dia ada certain jalan, area tu jalan dia cantik, dia bagus. Ada certain tu dia memang macam hare lah. Dia bumping lah. Cuaca hari ni alhamdulillah baik. Daripada keluar rumah tadi agak macam
ni matahari tak nampak sangat. Kalau yang ni kita ada, kita tak ada. Jadi okey lah kalau macam ni kan. Apalah. Sedap nak ride kan. Ni kalau jalan jauh, jalan ni macam ni kan. Oh, memang sedap tu lah. So, tahun ni planning buat Kapsai dah dia dah. Bulan 8. Mungkin ada satu ride juga lah nak buat tahun ni juga masuk Thailand, tapi tak sure lah pergi mana. Tengok kita punya rider, kita partner saya, dia nak pergi mana. So, kita punya target tu mesti akan naik lah daripada sebelum ni kan. Baru kata ada ni lah, baru kata nampak dia punya adventure tu lah. Kalau kita asyik pergi masuk Thailand, pergi tempat yang sama je kau pasal kan, pergi tempat sama je kan, boring lah kan. Dalam Malaysia pun tak ride, nak ride apa luar negara pergi tempat sama je kan. Padahal dalam negara sendiri pun banyak tempat tak ride lagi kan. 10 lah, rasa macam nak sarapan dulu. Tak pastilah, ada sini semuanya tak berapa hidup lah. Ya, ala exit Teluk Paling Belarang ni kan, di Jarum ni kan, dia tak berapa sangat hidup lah. Ni nampak macam ada kereta ada Omega. Kosong, jelek, tak ada apa pun. Sebelah kiri, tengok sebelah kanan. Tak ada lah, tak ada Omega langsung. Dulu ada juga macam sikit-sikit Omega kan. Waktu tu lah, sekarang langsung lah. Tak ada lah. Barai tu, sekali. Area-area. Tapi fatality, tanda apa semua ada lah. Dan security pun orang letak juga security kan. Coba confuse lah. Kau acah-acah kau. Perangai macam gampang kan. Lepas tu kau tak tahu kau nak masuk mana. Macam sial perangai kau kan. Baruah betul. Kau teracah-acah. Oh, aku nak masuk sini. Alamak, silap jalan lah. Macam tu lah kan. Dia punya ni. Sini kawasan area banyak pabrik. Sakit. Jalan malu bola macam ni lah. Dia dah single lane kan. Tengah tak ada divider. Tapi kalau untuk motor ni, kalau ada apa-apa nak pusing balik tu boleh lah. Tapi kereta tidak digalakkan lah. Itu je lah kalau itu. Sebab kereta bayar tol kan. Nanti kalau kena penalti lagi, charge mahal lagi kan. Motor ni boleh lah dimaafkan. Macam ni lah, jalan kosong ya. Jadi santai. Ni kalau kata pagi-pagi lagi ni siap bertabus lagi. Dia pasal kiri kanan sawit lagi apa semua. Berdoa lah kan. Kursi santai. Apa pun kena berhati-hati jugalah. Hijau kiri kanan. Rasa nak patah balik, boleh berhenti dekat dia punya ni kan.
tempat motor rehat ni. Dia dia ada banyak tempat motor berhenti macam ni. Tapi apa pun keselamatan jagalah masa nak berhenti kan. Ni banyak orang-orang Malaysia rumput dia ni, tengok ni kat sini. Okay, sekarang ni masuk WC Highway Seperti Barang Maklum. WC pun dah bergabung dengan bergabung pula, dah bersambung dengan SKBE. Jadi mana yang nak lalu dekat jalan yang dekat dengan SKBE WC ni pun dah senang lah sekarang. Jadi banyaklah kata nak memanai enjin seorang-seorang tu, ada pilihan lah. Ada pilihan. Jadi dia agak panjang lah sebenarnya highway. Lagi satu yang bahagian sini pun dia lengang lah, WC ni. Dia daripada yang Teluk Balik Begaran Jarum tu, dia lebih lengang lah. Yang mengalir pergi ke arah Banting Kelai ni. Kalau nak pergi Kelang ke Bukit Tinggi, ambil sebelah kiri ni. Dia boleh sambung dengan Kesas. Ni KZ ke ni lah Banting ni lah tol. Ini nak layan corner pun tak boleh nak layan sebab jalan dia bumping. Sikit-sikit boleh lah. Macam ni. Lepas tu tengah tu pun nampak ada kisah minyak. Jadi agak bahaya lah. Dah manja-manja. Tak ada laju sangat. Sikit-sikit je. Ada WC ni pun lebih kurang macam SKB. Nak kata lu apa okey sangat pun jalan dia macam bumping lah. Tapi boleh lah. Sekarang ni lah 16. Dan tarik sikit. Tarik sikit. Tak apa, tak tengok nombor depan tu daripada 1 tukar nombor 2 kan. Ada flipper okay. Dia ada flipper apa macam RPM tu boleh blinking bila kita set kat serta RPM. Jadi saya letak tu dah cukup. Dia letak dah berapa 8,000 ke 8,500 ada. Atau dia punya right line dia ni 10,000 setengah kan. Ya lah kita bukan jadi nak high speed kan. Rasanya bawa sampai 200 boleh kira pun. Tadi tu kali berapa, kali 3, kali 4 tu baru saya baca. Motor ni bagi saya selesa Alhamdulillah. Terima 106 macam tu je. Kalau kata jalan kosong tu cruising kalau perintah banyak pun kita kena berhati-hati. Sebab kalau dah terlaju kita punya reaction tu ambil masa. Jadi bila high speed tu tak berapa baik dalam keadaan yang trafik ni. Okay, rasanya itu je lah video saya kali ni. Ronda-ronda memang sikit pasal motor kali ni. Tu sambil test mic dengan mic baru. Hopefully okey lah. Alright, insyaAllah kita jumpa lagi ada video lain pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum and bye bye. Peace.